Nak buat benda tu lebih mantap, boost tenaga dan tingkatkan kesuburan, cuba makan nanas setiap hari selama 7 hari. Tapi hati-hati, kalau salah cara, boleh bagi kesan yang tak dijangka. Nanas mana paling sesuai? Muda atau masak? Berapa banyak kena makan? Tonton sampai habis. Apa jadi pada badan lelaki lepas makan nanas 7 hari? Selepas 24 jam, sistem penghadaman lebih lancar. Bromelain dalam nanas bertindak sebagai enzim pencernaan, pecahkan makanan dan kurangkan sembelit. Perut rasa lebih ringan, kurang kembung. Hari kedua, tenaga mula naik. Vitamin B dalam nanas beri energy boost sesuai untuk lelaki aktif dan yang workout. Hari ketiga, antioksidan dalam nanas bantu flush toksin dari badan, terutama dari hati dan buah pinggang. Hari keempat hingga kelima, vitamin C dan bromelain tingkatkan jumlah sperma dan buat pergerakan sperma lebih aktif. Bau dan rasa air mani lebih manis sebab nanas kaya dengan fruktosa. Ramai lelaki perasan perubahan ni selepas 5 hingga 7 hari. Hari ke-6 hingga ke-7, libido meningkat. Bromelain dalam nanas boleh bertindak sebagai natural aphrodisiac, bantu tingkatkan hormon testosteron. Ada yang kata rasa lebih bertenaga dan prestasi lebih baik di arena. Anti radang dalam nanas bantu bersihkan kulit, kurangkan jerawat dan buat muka nampak glowing. So nanas mana paling sesuai? Muda atau masak? Pilih nanas masak, bukan muda atau terlalu masam. Nanas muda lebih tinggi asid dan bromelain, boleh buat perut pedih dan rasa tak selesa kalau makan terlalu banyak. Nanas masak lebih manis, lebih banyak vitamin C dan lebih selamat untuk sistem penghadaman. Makan 1 atau 2 keping besar, 150 hingga 200 gram sehari sudah cukup. Jangan berlebihan sebab nanas tinggi asid dan boleh sebabkan iritasi pada mulut atau perut kalau makan terlalu banyak. Jadi kalau nak badan lebih bertenaga, sperma lebih sihat dan bau badan lebih wangi, boleh cuba challenge 7 hari makan nanas. Siapa berani try? Komen, saya nak cuba kat bawah.